Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. PAS kekal terajui Perikatan Nasional, sudah ada calon pengerusi, Hadi Awang. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menegaskan parti itu kekal menerajui Perikatan Nasional PN susulan peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi gabungan itu pada 1 Januari yang lepas. Beliau berkata resolusi Muktamar PAS sebelum ini telah meluluskan usul supaya parti itu menerajui gabungan berkenaan. Itu resolusi Muktamar PAS untuk PAS jadi pengerusi PN, katanya kepada pemberita selepas menyampaikan kuliah duha di Masjid Rusila. Ditanya mengenai kedudukan Muhyiddin yang masih kekal sebagai pengerusi PN sehingga kini, Abdul Hadi menegaskan tiada keputusan berhubung perkara selain menyatakan PAS sudah mempunyai calon untuk jawatan berkenaan. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Marang itu berkata, setakat ini PAS masih belum menerima sebarang jemputan berkenaan mesyuarat rasmi PN bagi membincangkan pelantikan pengerusi PN yang baru. Kelewatan mesyuarat bagi pelantikan jawatan pengerusi PN berpunca daripada urusan pengurusan dan pentadbiran dalam gabungan itu. Namun ia dijangka dimuktamadkan dalam tempoh 1 sehingga 2 minggu lagi. Dalam seminggu 2 lagi pelantikan pengerusi PN dan kita pun dah nak menghadapi pilihan raya, katanya.